Bayangkan ini, sejak kecil kita diajar membaca, menulis, mengira. Tapi satu perkara penting tak pernah diajar, iaitu cara urus duit dengan bijak. Akibatnya, berjuta-juta orang dewasa hari ini pandai buat bajet cantik dalam Excel, tapi masih hidup dari gaji ke gaji. Mereka simpan duit, tapi tetap rasa tak cukup. Assalamualaikum, saya Anwar dari Jiwa Ringgit. Hari ini saya nak ajak anda selam lebih dalam. Kenapa begitu ramai orang kekal dalam tekanan kewangan, walaupun hidup dalam zaman yang penuh peluang? Jawapannya bukan sekadar tiada duit, tapi kerana apa yang kita diajar, ataupun lebih tepat, apa yang tidak diajar tentang duit. Sejak zaman Empayar Mesir dan Rom, golongan elit tahu satu kebenaran. Kekayaan sebenar bukan terletak pada emas, tanah atau kekuasaan, tapi pada ilmu kewangan. Dan untuk kekalkan jurang antara mereka dan orang biasa, mereka cipta sistem pendidikan yang tidak mengajar kita cara membina kekayaan. Kita dibesarkan untuk jadi baik dengan duit, bukan bijak. Kita diajar simpan, jangan bazir, bayar hutang. Tapi kita tak pernah diajar cara gandakan duit atau cara menjadikan duit bekerja untuk kita. Itulah sebabnya, walaupun ramai orang rajin, jujur dan berdisiplin, mereka tetap tersekat di tahap yang sama, tahun demi tahun. Sekarang bayangkan bagaimana hidup anda akan berubah jika anda tahu 4 peraturan asas kewangan yang sepatutnya kita semua belajar sejak darjah 1. Pertama, labur hanya dalam apa yang anda faham. Zaman Rom kuno, pedagang hanya labur dalam garam, rempah dan tanah, benda yang mereka kenal luar dalam. Hari ini, ramai yang melabur dalam saham, kripto dan projek entah apa-apa hanya sebab FOMO, bila harga jatuh, panik, bila rugi, salahkan dunia. Sedangkan pelaburan sebenar bermula dengan kefahaman, sama ada faham model bisnes, faham risiko atau faham matlamat. Jangan labur sebab orang lain buat. Labur sebab anda tahu apa yang anda buat. Kedua, fahami hutang. Jangan takut padanya. Dalam sejarah, hutang telah jadi alat untuk membina empayar. Dan dalam masa yang sama, jadi sebab kejatuhan banyak keluarga. Beza antara hutang yang cerdik dan hutang yang bodoh terletak pada satu perkara, niat. Hutang beli kereta mahal sebab nak tunjuk gaya. Itu beban. Tapi hutang beli mesin yang hasilkan duit, itu pelaburan. Jangan sembah hutang, tapi jangan juga tolak mentah-mentah. Kuasai, bukan lari. Ketiga, berfikir seperti orang kaya. Orang kaya tak fokus pada jimat 5 kada di kedai. Mereka fokus pada bagaimana nak jana 500 tambahan setiap bulan. Dalam zaman Renaissance, keluarga Medici jadi kaya kerana mereka cipta sistem kewangan. Bukan sebab mereka berjimat makan roti kering. Mindset anda adalah aset pertama anda. Tukar soalan dari macam mana nak kurangkan belanja kepada macam mana nak tambahkan nilai diri supaya orang sanggup bayar lebih. Keempat, bangunkan kemahiran yang menjana pendapatan. Dalam sejarah, golongan tukang, ilmuwan dan pedagang jarang miskin sebab mereka ada kemahiran yang sentiasa diperlukan. Hari ini, kita ada internet, kursus percuma, AI, dan pelanggan global, tapi ramai masih tak yakin nak belajar skill baru. Soalan sebenar bukan, boleh ke aku jadi kaya? Tapi, sanggup ke aku usaha bina nilai yang orang sanggup bayar? Pendapatan tinggi bukan hasil nasib, tapi hasil kemahiran. 4 peraturan ini bukan sekadar teori. Ia datang dari sejarah panjang, dari zaman empayar hingga ke era digital. Ia diamalkan oleh mereka yang bebas kewangan, bukan sebab mereka lahir kaya, tapi sebab mereka belajar, adapt dan bertindak. Dan kalau anda rasa terlambat untuk bermula, ingat, bukan salah anda jika anda tak pernah diajar semua ini, tapi mulai hari ini, ia jadi tanggungjawab anda untuk belajar dan bertindak. Kalau anda rasa video ini beri manfaat, tekan like dan subscribe, dan saya nak tahu antara 4 peraturan tadi, yang mana paling mencabar untuk anda praktikkan, dan kenapa, tulis di ruangan komen.